Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar. Berjumpa kita di alam maya, one to one. Saya cakap, awak dengar. Kalau kat dalam kelas ramai, nak dengar susah. So, kat hari ni, awak buka awak punya handphone, dengar suara saya seorang-seorang buat kerja gitu. Adik lagi faham kan? Kalau macam gitu kan? Okey, kalau saya laju sangat, awak tekan stop. Lepas tu awak ulang semula. Okey? Boleh? Kita sambung pelajaran kita yang dekat sekolah tu. Okey. Okey, hari ni kita nak belajar dua bentuk ni. Ada dua ni dekat skrin ni. Satu ada warna merah dengan warna biru. Satu lagi ada warna merah, biru dengan hitam. Agak-agaknya apa yang kita nak belajar hari ni? Ada dua benda yang kita nak belajar hari ni. Kenapa saya warnakan merah? Kenapa saya warnakan biru? Okay, siapa dapat? Cepat teka komen kat bawah dulu. Saya tunggu komen yang paling awal sekali. Kita nak belajar tajuk apa ni? Jangan tengok lagi. Komen dulu. Okey, yang merah tu merujuk kepada apa ni? Merujuk kepada betul, pandai. Perimeter, cikgu. Pandai. Perimeter. Yang biru ni pula. Biru ni kan sebelah dalam dia kan? Biru ni merujuk kepada apa? Luas. Pandai ya, luas. So, kita nak belajar tajuk apa? Bab 10 perimeter dan luas. Okey. Ni warna hitam ni pula. Hitam ni apa ni? Ni garisan rumah. Kenapa dia tak sama dengan warna merah tu? Kenapa? Sebab dia duduk kat dalam, tak dikira. Betul. Sebab ni duduk dalam, tak kira sebagai perimeter. Jadi, apa tu perimeter? Bila naik nanti, tingkatan 2, tingkatan 3, bila cikgu sebut perimeter, apa perimeter? Perimeter tu maksudnya apa? Cepat. Perimeter tu maksudnya apa? Perimeter tu maksudnya ukur lilit ataupun ukuran sekeliling. Jumlah ukuran sekeliling. Tambahkan, katakan dekat sini 10, dekat sini 5, dekat sini 5, dekat sini 10. So, tambahkan semua sekali. Kalau luas pula apa? Luas pula bahagian dalam dia. Kita nak belajar ni formula luas. Formula luas ni awak kena hafal sebab ada banyak bentuk yang kita nak belajar. Okey, jom buka buku kerja awak. Kita pergi pada perimeter dan luas. Dekat sekolah rendah dah belajar dah kan sebenarnya kan? Okey, bagus. Okey, kita tengok sekarang soalan minta hitung perimeter. Alah, kacang goreng je lah. Macam mana nak kira perimeter? Okey, tips dia. Supaya tidak berlakunya keciciran. Ambil dari satu nombor. Bergerak ke arah jam. Jangan lompat-lompat. Bila lompat-lompat tu nanti tertinggal. Contoh 5. Kita mula dengan 5. Tambah 6. Tambah. Dekat sini ada nombor ni. 8. Sebab apa? Sebab dia tanda sama dengan kat sini. Itu yang menyebabkan salah nanti. Tambah 8. Tambah 8. Lagi. Dia ada tulis kat sini. Tambah 8. Tambah 7. Tambah 4. Kira semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Tekanlah kalkulator. Dapat 46 cm. Padahal. Big clap. Okey. Seterusnya. Soalan kedua. Okey, soalan kedua. Ambil daripada nombor 4.
Cikgu nak ambil daripada nombor 3 boleh? Boleh. Tak nak nombor 4 lah. Saya nak mula dengan nombor 3. Boleh. Tulis perimeter. Jangan tak tulis. Tiba-tiba je bagi jawapan. Apa ni? Pengiraan apa ni? Kita kena kenal pasti. Kehendak soalan tu dia nak apa? Dia nak perimeter, kita tulis perimeter. Okey, kita ada 3 tambah dekat sini dia tanda sama dengan sini. So, sini adalah 4. 4 tambah 3 tambah dekat sini dia tanda sama juga. Sini adalah 4. 4 tambah 2 tambah 6 tambah 3. Salah tengok. Tambah 5 tambah 7 tambah 4. So, jawapannya ialah 38 cm. Kawasan ni kita tak, ukuran ni kita tak ambil. Sebab dia berada di sebelah dalam. Begitu. Okey, nombor 3. Nombor 3. Nak senang kita tanda dulu mana ukuran yang sama. Okey, tengok ni. Ni 2 tanda 5 cm. 1 tanda berapa cm? Yang 1 tanda berapa cm tu? 3.6. Pandai. Bukan? Okey, kita tengok pada soalan yang ke-3. Okey, dekat sini ada banyak tanda. Tanda 1 tanda. 1 tanda. Lagi 2 tanda. Tanda yang kedua. Lepas tu dia ada yang ketiga. Kena guna warna lain pula dah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi? Tak ada. Okey, dia ada 1, 1. Okey, 3 ni dia dah kasih. 3.5. 2, 5. Yang 1 tanda ni berapa ukuran dia Siapa tahu? Siapa tahu berapa ukurannya? Siapa tahu? Cepat. Siapa tahu komen kat bawah. Okey. Macam mana nak kira ni? Alah, dia tak kasih pula lah yang satu ni. Macam mana nak kira? Cepatlah. Okey, dia kasih yang panjang ni dia kasih 8 cm. Kemudian yang sini 5. So, 1 tanda tu mewakili 3, cikgu. Pandai. Siapa yang jawab tu? 3, 3, 3, 3, 3, 3. Okey, baru kita ambil. Nak start daripada mana? Start daripada 5 Okey, perimeter sama dengan 5 tambah 3 tambah 3 tambah 3.5 tambah 3.5 tambah 8 tambah 3. So, jawapannya ialah 32 cm. Betul. Okey. Cikgu, tak ada pun 3.6. Kenapa tak kira 3.6? Sebab apa kita tak kira 3.6? Sebab 3.6 berada di sebelah dalam. Tak perlu kira. Okey. Orang memang pandai. Okey, seterusnya. Okey, kena pasti dulu. Ni 1 tanda, 1 tanda, 1 tanda, 1 tanda. Yang seterusnya 2, 2, 2. Lepas tu 1, 1, 1, 1. Dia bagi tak ukuran 1 ni? Tak bagi, cikgu. Macam mana nak dapat ni? Berapa ukuran yang 1 ni? Kita ambil yang ni. Informasi dekat bawah ni. Dia kasih 12. Lepas tu tengah-tengah 6. 6 tambah berapa?
Ni tambah berapa? Tambah berapa sama dengan 12. Cepat kira. 3. Pandai. Betul. Okey. Kita pergi pada 3. Sini 3. Sini 3. Betul ke? Betul. Okey. So, kita kira dia punya perimeter. Macam tak muat kan? Tulisan saya besar sangat ke? Okey, kita ambil daripada sini. 3. Okey. Sini 4. 3. 3. 3. 3. Cikgu penatlah nak tambah banyak-banyak. Kalau tak nak tambah banyak-banyak boleh. Macam mana? Kita darabkan. Okey. Tengok ada berapa kali 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 darab 3. Tambah 4 darab 2. Tambah, ada lagi? Kalau macam ni kena hati-hati sebab awak mungkin akan tertinggal. Okey, 4 darab 2. Lagi? 6. Pandai. Okey. So, tekan kalkulator. Okey, dapat 38 cm. Yeay. Siap. Soalan seterusnya. Berbentuk aplikasi. Aplikasi pula. Berbentuk penyelesaian masalah. Okey. Raja di bawah menunjukkan sebuah kawasan taman bunga. Okey, taman bunga. Oh, unik taman bunga dia bentuk macam itu. Majlis pembandaran ingin menanam pokok di sekeliling taman itu. Kos untuk menanam bunga ialah RM35 bagi setiap meter. Hitung jumlah kos yang perlu dikeluarkan oleh majlis pembandaran itu. Kita kena kira apa dulu? Perimeter dia dulu. Dia nak pasang pokok dekat sekeliling. So, kita kena buat apa? Kita kena pasti dulu. Ada tak yang tak ada ukuran? Okey, dia kata ni sini 28. Sini pun 28. 28. So, kita kira perimeter dulu. Perimeter. Ambil dari mana? Ambil dari 40. Lepas tu pusing ke sana. Okey. So, 40 tambah 28 tambah 28 tambah 44 tambah 20. Dapat 160 meter. Okey. Dia suruh kira. Hitung jumlah kos. Gariskan. Belum menjawab lagi. Baru jawab perimeter sahaja. Okey. Hitung jumlah kos. Kos sama dengan 160 meter darab dengan 1 adalah 35. Dapat RM 5,600. Itulah kos dia untuk tanam pokok. Senang kan tajuk perimeter ni? Dah habis. Yang salah tu tolong buat pembetulan semula pada buku tulis awak sekali sahaja. Okey? Bye. Jumpa lagi pada episod yang akan datang.